Aku pun cakap bapak aku, how you dad? Masuk 8 tahun tu, saya teringat nak balik lah. Lama tak jumpa kan. Saya buat keputusan balik-balik. Cakap Melayu tak pelak tu. Oh ya ke? Amboi baru 6 tahun pergi tu. 8 tahun. Oh 8 tahun tambah ya. 8 tahun tu kau pelat tu. Ya, tak apa, tak pergi petang saya malam. Kaum putih. Tak ada kaum Melayu kat sana? Tak ada. Oh tak ada. Semua kaum putih. Morning, how are you? Oh. Fine. Lepas tu balik-balik je. Balik-balik lagi bapak saya dia ambil turun kat Singapura. Bapak saya dengan nenek saya datang ambil saya. Aku pun cakap bapak aku, how you dad? Bapak Kurang ajar punya anak. Saya nak cakap sebulan saya nak cakap Melayu yang pasir masa duduk kampung sementara dulu tunggu sebelum pergi Hong Kong Ni dalam banyak cerita dari kampung setahun. Nak cakap Melayu balik. Ma masak apa? Geramnya mak tu kan. Tak cakap banyak dia bagi tu tu. Bagi. Cakap Melayu pelan-pelan, cakap Melayu pelan. Bunyi sedap makan ya. Oi. Aku rasa nak tampar diri aku je. Senpai.